Yang pertama, berkaitan dengan bomoh. Okay, bomoh ni macam kita tahu apa yang bomoh buat. Bomoh yang sebahagian daripada bomoh mereka buat ruqyah. Sebahagian daripada bomoh dia boleh khabarkan berita-berita. Kalau dalam tempat kita dia boleh khabarkan orang kalau nak tahu apa yang berlaku, siapa curi barang dia dan sebagainya, dia boleh pergi jumpa bomoh dan bomoh boleh bagi tahu kat dia. Orang sekian-sekian orang curi barang hang. Sebahagian bomoh pula dia tilik nasib. Dia akan beritahu apa yang akan jadi di masa depan kepada orang ni. Sebahagian bomoh pula dia berubat orang. Dia boleh siasat orang ni sakit apa dan dia boleh bagi tahu ubat kepada orang ni. Sebahagian bomoh pula dia kata dia boleh baca personality orang. Dia boleh tengok orang tu, dia boleh bagi tahu orang punya personality macam mana. Jadi dalam bahasa kita, bomoh ni merangkumi semua ruang lingkup ni lah. Segala benda-benda ni dibuat oleh mereka. Tak kisahlah, mereka ni sebahagian daripada mereka nampak macam orang alim sikit kadang-kadang. Sebahagian daripada mereka nampak macam kurang sikit. Jadi itu secara ringkas. Tapi kalau kita tengok istilah yang digunakan di dalam hadis, dia ada perbezaan. Yang paling dekat dengan yang kita faham tentang bomoh adalah kahin. Kahin artinya satu orang manusia yang boleh menceritakan kepada orang lain tentang perkara-perkara gaib. Benda-benda yang orang lain tak nampak, benda yang orang lain tak tahu, sama ada yang akan berlaku di masa depan ataupun benda yang telah berlaku di masa lalu. Ini kerja kahin. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan semua tentang kahin ni buruk. Semua tentang mereka, gambaran yang diberikan oleh Al-Quran adalah buruk. Dan sebelum kita nak cerita tentang sihir, tentang syirik dan sebagainya, mungkin kita boleh bincang sikit tentang kahin ni. Ataupun dalam bahasa kita, sebahagian daripada bomoh. Ni kita nak bincang sikit. Nak tahu, kita kena kenal dengan mereka. Apa yang sebenarnya berada di dalam kepala mereka, fikiran mereka, sehingga kadang-kadang kita nampak sebahagian daripada bomoh ni ajaib. Wah, dia boleh tahu benda yang orang tak tahu. Dia boleh cerita benda yang kadang-kadang kita dengar, kita ajaib. Sepatutnya tak ada orang tahu benda ni. Bomoh boleh tahu. Jadi, untuk permulaan ni, saya nak kongsikan sebenarnya mereka ni siapa? Mereka dapat ilmu ni daripada mana? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran tentang bomoh ni. Allah Subhanahu Wa Taala cerita dekat Nabi, hal a'unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin. Allah tanya dalam Al-Quran, nak tak aku ceritakan kepada kamu syaitan ni turun kepada siapa? Hampa nak tahu tak dekat siapa syaitan ni turun? Jadi, sebagaimana para malaikat yang turun kepada nabi-nabi, syaitan dia turun juga. Dia turun juga daripada dia punya singgah sana menemui siapa? Allah tanya dalam Al-Quran, hal a'unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin. Hampa nak tahu tak syaitan turun kepada siapa? Kemudian jawapannya Allah sebut, tanazzalu ala kulli affakin athim. Syaitan turun kepada setiap orang-orang yang jahat dan juga pendosa. Dia turun kepada yang jahat dan juga pendosa. Yulquna sam'a wa aktharuhumul kadhibun. Mereka menyampaikan apa yang didengar, sedangkan sebahagian besar daripada mereka adalah pendusta. Inilah kerja syaitan. Jadi syaitan turun kepada siapa? Syaitan turun kepada bomoh-bomoh. Syaitan turun kepada kahin. Kepada orang-orang yang mendakwa dia boleh tahu urusan gaib. Baik, betulkah yang syaitan turun tu? Betul, syaitan turun. Betulkah yang syaitan khabarkan tu? Yang syaitan duk cerita kat orang ni, betulkah hakikat yang dia cerita? Para sahabat Nabi SAW, mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang khabar yang disampaikan oleh kahin ataupun bomoh-bomoh. Orang tanya dekat Nabi. Nabi kata, innahum laisu bi syai'in. Mereka ni semua tak ada apa pun. Tak ada nilai langsung ucapan mereka. Jangan terima dan tak ada nilai ucapan mereka. Lalu para sahabat, apabila Nabi SAW kata, kahin punya ucapan ni tak ada nilai, hampa jangan pegang langsung. Mereka kata, fa'innahum yuhadithuna bi syai' yakunu haqqa. Wahai Rasulullah, tapi yang kami lihat, para bomoh ni, bila mereka bercerita kepada kami, yakunu haqqan. Kadang-kadang dia jadi betul. Sebagaimana yang bomoh cerita dekat kami, peristiwa itu jadi betul. Apa yang bomoh khabarkan kepada kami, itu hakikat sebenarnya. Para sahabat nak tanya Nabi SAW. Sebelum saya nak sambung tentang jawapan Nabi SAW. Yang ni bukan cerita
pasal para sahabat sahaja, bukan tentang cerita di zaman para sahabat sahaja, zaman kita pun sama. Saya beberapa kali juga orang datang bertanya soalan, macam mana pandangan tentang orang ni dia tahu benda gaib? Apa yang dia tahu? Dia tahu si fulan telah mati di tempat sekian sekian sekian. Mungkin ada orang abang kat dia kot. Tak ada orang abang. Dia tak kenal siapa-siapa yang ada kaitan dengan si fulan tu pun, tapi dia boleh cerita. Apa lagi yang dia boleh cerita, Kang? Dia boleh cerita mendalam. Dia boleh cerita tentang keluarga orang ni. Dia boleh cerita tentang latar belakang orang ni. Sampai ke zaman kita lah ni, ada orang yang didakwa ada kemahiran ni. Sehingga mereka menjadikan ramai manusia berasa takjub dengan ilmu mereka. Termasuklah sebahagian daripada kita, orang yang mengaji ilmu, kadang-kadang kita berasa takjub. Macam mana dia boleh tahu benda yang sepatutnya dia tak tahu? Nabi SAW kata, innahum laisu bi syai'in. Depa ni tak ada nilai, jangan duk pegang perkataan mereka. So apabila para sahabat nak tanya juga Nabi SAW, tapi benda yang depa habaq kat kami jadi betul. Nah, di sini jawapan Nabi yang kita kena tengok. Nabi kata, tilkal kalimatu minal haq. Itu adalah ucapan-ucapan kebenaran. Yang dia cerita tu, benda akan datang terutamanya, kalau betul, tilkal kalimatu minal haq. Ucapan itu kebenaran. Yakhtafuhal jinni. Dia dicuri dengar oleh jin. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan sesuatu di langit, para malaikat, dalam hadis lain disebutkan para malaikat akan menggerakkan mereka punya sayap apabila mereka mendengar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila perintah itu disampaikan, syaitan ataupun jin mereka curi dengar. Fayuqarqiruha fi udhuni waliyhi. Lalu apa yang jadi? Jin yang atas akan bunyi ayam, bunyi ayam apa orang panggil bahasa Melayu? Hilang perkataan. Bunyi ayam apa nama dia? Berkokok. Dia akan berkokok. Fayuqarqiruha fi udhuni waliyhi. Mereka akan berkokok ataupun buat bunyi bising di telinga wali mereka atau pendamping mereka. So jin peringkat atas bagi tahu kat jin bawah, bagi tahu jin bawah, bagi tahu kat jin bawah, sampailah last sekali ka qarqaratid dajajah, sebagaimana kokokan ayam. Fayakhlituna fihi akthara min mi'ati kadhibah. Lalu dicampur aduk dengan 100 pembohongan. Inilah hakikat dia. Dia dapat khabar yang dia curi dengar daripada langit, dia campur dengan 100 pembohongan dan dia sampaikan kepada kahin, kepada bomoh. Lalu bomoh ni pun boleh pergi cerita dekat orang, kita manusia ni, sebagai manusia, naluri semula jadi kita dilahirkan untuk sekali kita percaya orang tu, kita akan percaya selama-lamanya. Maka yang berlaku adalah, sekali kata-kata bomoh tu betul, walaupun yang lain-lain dia cakap semua salah, ramai di kalangan manusia akan terus mempercayai dia, akan menerima perkataan dia. Itu lumrah manusia. Itu lumrah manusia. Sebab itulah, kalau kita boleh kaitkan, kan, kalau tuan-tuan perasan orang yang buat kursus-kursus, para motivator yang ajak orang cara nak bagi jadi kaya, mereka punya kelas beratus orang hadir, bahkan beribu orang hadir, boleh duduk. Kalaulah motivator tu arahkan mereka untuk buat upacara, sebelum ni kan tersebar cium duit ke apakah, ratusan orang akan buat. Meskipun kalau kita cek, mungkin dalam ratusan orang tu yang berjaya kerana cakap motivator sebahagian kecil je. Tapi apabila kepercayaan telah masuk ke dalam jiwa, dia sangat sukar untuk ditinggalkan. Ini yang berlaku kepada orang yang percaya dekat bomoh. Nabi kita betul, sebahagian daripada khabar tu betul, tapi dia telah dicampur aduk dengan penipuan yang sangat banyak. Lalu orang yang masuk ke dalam sistem tu, dia percaya, dia duduk dalam kelompok itu, dia takkan keluar dan dia akan terus percaya cakap bomoh tu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Jin, peristiwa tentang bagaimana mereka mencuri dengar. Jin-jin ni curi dengar khabar-khabar di langit dan dia turun ke bawah bagi tahu kepada pendamping mereka di kalangan para bomoh. Allah sebut, bila dalam peristiwa jin bila dengar Al-Quran, masuk Islam, jin mai jumpa Nabi SAW, jin pecah rahsia.
Bagi tahu kat Nabi apa yang jadi kehidupan mereka. Kata jin, wa inna lamasna sama fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Sesungguhnya kami cuba nak pergi ke langit, lalu kami dapati langit telah dijaga dengan penjagaan yang ketat dan juga mata panah yang menanti mereka. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Dan sesungguhnya kami dahulu ada tempat duduk di langit untuk mendengar khabar. Faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Sesiapa yang lani setelah wahyu turun ni, wahyu nak turun, pi duduk kat tempat tu, yang tempat dulu depa duduk lepak curi dengar malaikat khabar sampaikan khabar. Dulu depa ada tempat untuk duduk curi dengar. Faman yastami'il an, siapa yang pi dengar sekarang, yajid lahu shihabar rasada. Mereka akan menjumpai di situ terdapat mata panah yang akan memanah mereka dengan api. Jadi dalam suratul jin Allah Subhanahu wa taala cerita wa anna kunna naq'udu wa anna lamasna as-sama' fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba wa anna kunna naq'udu minha lis-sam' faman yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Dulunya kami pergi ke langit, dia telah dijaga dengan rapi. Dulu kami ada tempat duduk dekat situ. Sekarang siapa pergi nak duduk di situ, maka dia akan datang mata panah yang memanah dia. So, inilah hakikat dia. Sebelum kita nak cerita lagi panjang pasal sihir apa semua, inilah hakikat bomoh-bomoh yang duk pi cerita. Orang yang mendakwa, dia tahu perkara gaib, inilah hakikat dia. Kalau tuan-tuan terus percaya, mereka tahu ilmu 100%, artinya kita telah termasuk ke dalam komuniti itu. Dia tak tahu 100%. Macam mana hang yakin sangat yang dia tak tahu 100%? Aku yakin sangat sebab Nabi kata. Sebab Nabi SAW kata, فَيَخْلِطُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ كَذِبَةٍ. Lalu mereka campur dengan lebih daripada 100 penipuan. Nabi kita kata. Siapa kita percaya ni? Bomoh ke Nabi? Kalau kita tetap dengan kita punya kepercayaan, tak, dia cakap ni betul jadi, kita ada masalah. Bukan sekadar masalah akidah, tapi otak kita telah dicemari dengan kekotoran kepercayaan. Otak kita telah kotor. Kalau otak kita kekal dalam bersih, kita kena percaya cakap Nabi SAW. Yang dia cakap tu adalah satu betul, tapi yang selebihnya semua tu tipu. Kalau ada penipu yang kita tak percaya cakap penipu tu, maka orang yang paling layak untuk kita tak percaya adalah bomoh. Orang yang paling kita tak boleh percaya adalah bomoh. Kalau bomoh sampaikan 100 benda, 99 tipu, satu betul. Maka kalaulah kita sampai ke tahap yang kita percaya cakap bomoh kerana 2-3 benda yang dia cakap tu jadi betul, artinya kita berada di dalam pencemaran kepercayaan yang sangat kronik. Itu yang pertama. Baik, ini cerita tentang benda-benda gaib. Sana, bismillah. Kopi ni ditaja oleh bini saya. Baik, sambung sikit. Ini cerita tentang benda gaib. Bagaimana pula benda yang dia bukan gaib? Dia ada. Benda ni ada. Dia jadi kat tempat lain. Boleh tak jin main bagi tahu dekat bomoh? Boleh tak? Kita naik kereta, kita beg duit kita tertinggal, terjatuh kat bawah seat. Jatuh kat bawah seat, kita keluar daripada kereta, kita pergi naik jumpa bomoh. Contohlah, bukan kita, orang lain lah. Saya memang benci betul dengan bomoh ni. Tak kisahlah. Mana-mana bomoh pun saya cukup benci. Pergi jumpa bomoh. Siapa-siapa pun dia pergi jumpa bomoh. Pergi jumpa bomoh. Boleh tak bomoh tu tahu apa yang berlaku dalam kereta dia sebagaimana CCTV? Boleh tak bomoh tu bagi tahu dekat dia, tadi hang main ni kan, ada beg duit tadi kan, terlupa nak bawa keluar kan, beg duit tu jatuh, ada bawah seat, sat pergi balik pergi ambil. Boleh ke tak boleh? Boleh tak jin nak siasat begitu mendalam sekali? Jawapannya tak boleh. Tak boleh. Sama macam kes tadi. Dia boleh tahu sikit, tapi dia tak boleh tahu detail setiap satu perkara, dia tak boleh tahu. Sebab sama macam kes tadi juga. Yuqarqiruha, dia boleh membuat bunyi ayam di telinga bomoh, dia tak boleh bagi tahu
exactly dekat bomoh 100% apa yang jadi, apa yang dia ni buat. Itu dia tak boleh. Kadang-kadang dia teka jadi, kadang-kadang dia teka tak jadi. Kalau tidak, jenuh lah. Kalau yang geng buat jahat ni, pakai bomoh, lagi senang. Dia boleh pergi tengok kad mana nak naik, nombor mana tertutup tu, nah, nombor ni akan naik esok. Takkan senang. Dia boleh menang. Ada mayat, jumpa mayat, tak tahu siapa bunuh. Panggil jin, jin kumpul-kumpul sama jin. Jin mana yang jaga kawasan ni 12 jam lepas? Panggil jin tu mai sini. Jin hang nampak ada siapa bunuh? Aku nampak sekian-sekian orang bunuh. Okey. Pergi beritahu, saya tahu siapa bunuh, si fulan ni bunuh. Ilmu begini tak ada di atas muka bumi. Kadang-kadang dia teka betul. Kadang-kadang dia teka tak betul. Ilmu ni tak ada. Contoh saya nak tekankan bab ni betul-betul sebab ramai di kalangan kita, kita percaya. Kita takut dengan bomoh. Ataupun kita takut dengan orang yang konon je ada ilmu ni. Weh, hang jangan main dengan dia ni tahu apa kita buat kat rumah. Tak ada siapa boleh tahu apa hang buat kat rumah. Manusia tak boleh tahu. Apa yang hang buat dalam bilik, seorang-seorang, sembunyi, Allah lah yang tahu. Manusia tak tahu. Dalilnya apa? Baik, dalilnya apa? Di zaman Nabi SAW, ada satu orang budak kecil, namanya Ibnu Sayyad. Bila Nabi SAW cerita tentang Dajjal, Nabi cerita tentang kejahatan Dajjal, Nabi cerita tentang ciri-ciri Dajjal, sebahagian daripada para sahabat Nabi SAW, mereka teka, Ibnu Sayyad ni mungkin dia akan jadi Dajjal. Termasuklah para sahabat besar, Umar, Abdullah bin Umar, ramai yang kata, bila Nabi cerita tentang Dajjal, mereka nampak sifat Dajjal ni macam ada kat Ibnu Sayyad, tersebar di kalangan para sahabat, mungkin dia ni Dajjal. Lalu orang pun sampailah cerita tu kepada Nabi SAW. Para sahabat pun sembang, lalu sampailah dekat telinga Nabi SAW. Ibnu Sayyad ni mungkin Dajjal. Maka Nabi SAW pun satu ketika, Nabi sedang jalan, orang tunjuk kat Nabi SAW, "Ya Rasulullah, budak ni lah yang Ibnu Sayyad yang kami duk anggap Dajjal tu." Nabi SAW panggil Ibnu Sayyad. "Mai sini, Zat." Dia pun mai. Hadis tu panjang, cuma saya nak ringkaskan sedikit je. Nabi SAW ada satu ayat, satu kertas lah ataupun kulit ke apa ke di genggaman, Nabi tutup tangan Nabi SAW. Nabi kata kat dia, "Laqad khabba'tu laka khaba'an." Aku sembunyi satu benda daripada pengetahuan hang. Apa yang ada dalam ni? Ni, dalam tangan aku ni ada apa? Ibnu Sayyad, dia tunggu Ustaz. Kemudian dia kata, duh. Dia kata perkataan duh. Lalu Nabi SAW kata, "Akhsa falan ta'du qadarak. Falan ta'du wa qadarak." Nabi kata, takat ni sahajalah hang punya pencapaian. Maka para sahabat mengatakan, ini sahajalah. Jin kalau boleh bagi tahu kat hang, ini sahajalah kemampuan hang. Tak boleh lebih daripada ni. Artinya apa? Artinya, jin punya kemampuan nak cerita dekat dia punya pendamping terbatas. Nabi SAW genggam ayat Al-Quran daripada surah Al-Jin. "Fartaqib yawma ta'ti sama'u bidukhanim mubin." Maka jaga-jagalah kamu pada hari datangnya langit mendatangkan asap yang jelas. Nabi genggam ayat tu. Ibnu Sayyad, ayat ni panjang. "Fartaqib yawma ta'ti sama' bidukhanim mubin." Fartaqib yawma ta'ti sama' bidukhanim mubin. Dia dapat dua huruf je. Dukhan pun dia tak dapat. Dua huruf je. Itulah kemampuan jin. Boleh tak boleh dia tanya, jin mana yang tadi duduk dengan Nabi sebentar tadi, yang sebelum Nabi genggam ayat tu, tolong cek Sat. Tak ada ilmu tu. Maka, kita cerita tentang perkara gaib, kita juga nak cerita tentang benda yang bukan gaib, berlaku di tempat lain. Tuan-tuan, jangan takut dengan jin, jangan takut dengan ahli sihir, jangan takut dengan bomoh. Mereka tak tahu apa kita buat. Takutlah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita melakukan kesalahan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bomoh. Bomoh teka. Kadang-kadang dia teka betul, kadang-kadang dia teka tak betul. Kalau tuan-tuan terpaksa berada dalam satu situasi, ada bomoh di situ, dia teka sesuatu, jangan risau, jangan bimbang, jangan takut, kata dia tipu. Dia tak boleh buktikan dia betul. Be confident. Walaupun kadang-kadang dia teka tu betul, jangan percaya cakap dia. Dia tak boleh tahu semua benda. Dan kita kena tahu dan yakin yang dia tak boleh tahu semua benda. Itu
kaitan tentang bomoh dan juga jin. Bismillah.